proud to be a woman. Saya bangga menjadi wanita. I'm proud to be women. Hai, saya bangga menjadi wanita. I'm a woman. I'm proud to be a woman. Hai, Assalamualaikum. Saya Nushila Mustafa Kamal, Kepala JPT Ayah Amran, seorang penolong pengurus di salah sebuah syarikat di Bangkok. Nama saya Diana Sulaiman. Saya bekerja sebagai eksekutif di syarikat oil and gas in Malaysia. Saya Siti Rosina Atullah, bekerja di Kuwait Finance House Research sebagai senior analyst dalam bidang kewangan Islam. menguruskan masa, dan yang keduanya adalah penerimaan untuk kita dealing dengan ramai orang. Itu perkara biasa. So nothing to worry, as long as you know what you do, then you just have to do it your way. Ini mahu menyahut cabaran ataupun ingin tenggelam dalam cabaran itu? Challenges come by in so many ways and forms. Untuk membina keyakinan diri, terutamanya dalam bidang kerjaya yang sangat kompetitif. Bagi satu education, mengubah pemikiran. Try to find ways to build bridges with others. Try to find ways to reach out, offer support, encouragement, motivation. Be there for them, listen, be empathy towards the needs of others. Sokongan dari sudut pemikiran, bantuan networking. Jangan terlalu bergantung pada orang, and then wujudkan satu dunia baru, persaingan sihat dan wanita-wanita yang lebih bijak. Mengambil peluang terhadap inisiatif yang disediakan dan belajar sebaik mungkin daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya. Saling bantu-bantu kerana networking dan juga kesefahaman antara wanita akan memberikan sokongan dan dukungan kepada wanita yang lain supaya dapat menyeimbangkan kerjaya, kekeluargaan, persahabatan dan juga kemasyarakatan. I look forward to meet other great career women and empower each other along the way. Thanks.